Okey tuan-puan, dalam gold card holder yang saya pegang ni ada pelbagai jenis gram emas yang saya kumpul daripada sedikit demi sedikit sampai penuh gold card holder ni. Tuan-puan cuba bayangkan, katakanlah dalam gold card holder ni ada sekitar 24 keping emas 1 gram. So total dah ada 24 gram. Tuan-puan, 24 gram hari ni kalau kita darabkan dengan harga emas masa hari ni tuan-puan, sudah berapa kos yang saya dah keluarkan. Tapi emas ni bukan saya beli sekaligus dengan total kos yang besar. Saya kumpul sikit demi sedikit menggunakan akaun emas dan saya keluarkan fizikal ni mengikut kesesuaian yang saya suka. So bagi tuan-puan yang nak simpan emas secara sikit demi sedikit ni, saya recommend tuan-puan gunakan akaun emas Public Gold, lebih jimat dan lebih memudahkan kita. Kita kumpul ikut bajet kesesuaian kita, so sehingga kita boleh keluarkan emas secara fizikal macam ni. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak wujudkan akaun emas bersama dengan Public Gold, tuan-puan isi back service di bawah ni, nanti saya akan bantu. Jangan lupa follow saya, info emas dan juga kewangan.